Salam, saya Azhar. Ini di Kuantan. Tadi dia daripada bandar menuju ke Terminal Sentral Kuantan. Ini Grab, saya on. Saya dah lepas daripada traffic light dah apa? Jalan Bukit Ubi tu. Tapi Grab masih lagi beri order nak suruh patah balik bandar ambil orang kat tempat minum. Minum mabuk lah kan. Manalah. Dah 3 kali dah. Ada yang nak pergi daripada suruh ambil kat somewhere, nak pergi bar kan, tulis tak payahlah. Nak pergi bar, sorry aku tak layan. Betul. Ada lagi. Padahal aku dah masuk jalan dah tu lah. Buat apa lah aku nak U-turn lah, nak ambil orang nak pergi tempat mabuk. Kan kena. Saya dah pernah kena sekali budak je tu lah. Tahu mabuk dia pergi location salah. Bila dah sampai tu dia tak nak keluar, hujan lebat. Lepas tu dia kata okey abang hantar saya tu apa dia bagi nama dekat rumah dia. Dia tak bagi address, dia bagi nama kedai. Dia pergilah. Okey dia bayar yang tadi daripada tempat mabuk tu. Dia taklah mabuk sangat, tapi dia macam tak tu lah, orang kata tak sober lah. Jadi saya baiklah tak ada apa-apa. Jadi itu yang hari ke-5 gitulah. Ada polis. Jadi jadi tak apa, nasib baik dia ialah dia janjikan bagi cash lagi, tambah lagi RM10 daripada lokasi yang salah tu nak balik rumah dia yang betul. Dia bagi cash. Itu pun dia macam dia macam nak terlupa. Tapi saya berkeras lah kan. Janganlah pula janganlah mentang-mentang dia mabuk ingat ke kita. Itulah. Saya ni menuju Terminal Kuantan, nak cuba on balik Grab. Takkanlah ada aduh, ya. Aduh. Alamak, ada polis ke apa benda depan ni? Aduh. Saya tak sedar tadi. Yang lalu tadi lain yang ni tu. Okey, saya terus menuju Terminal Sentral Kuantan. Ni lalu depan KMI Medical Center, hospital. Area-area ni mungkin lagi masih boleh dapat apa daripada hospital UIA yang agak jarak daripada sana lah. Jadi saya cuba slow-slow sikit. Ni ada tempat makan. Saya berhenti sini. Terminal ni tempat makan ni boleh relax kejap. Jadi tak semestinya Terminal Sentral Kuantan je kan. Jadi area-area macam ni mungkin Grab masih boleh assign itulah hospital UIA ke ataupun apa medical center tadi. Relax dulu, tak payah rush. Tadi pula kita dah ke tepi dah, tapi polis tu suruh teruskan. Rupanya tak tahulah konvoi ke benda menteri ke apa ke. Ada banyak apa polis. So kita kena cepat lah. So ni tempat minum ni tak tahulah, mungkin ada yang nak balik jauh. Macam hari ketiga dulu tu budak perempuan seorang nak balik daripada gathering. Dia balik seorang, balik ke tempat yang saya dah 5 tahun tak pergi di Kuantan ni. Menarik jugalah kan, kita sambil-sambil itu borak dengan passenger. Itulah seronok. Itulah malas nak ambil passenger mabuk ni. Dia kan jadi masalah pula. Ambil je yang lain selain daripada tu kan. Ini tempat mana ni? Apa nama? Okey lah, dah 4 minit ni. Panjang pula ni. Tak banyak pula point sangat kan. Tempat ni tak ramai orang. Okey, sambil-sambil buat konten hari ni. Tak pressure lah kan, sebab saya ada income sebagai ejen jual rumah. Siang tadi dah layan customer, potential buyer, prospek lah kan. Prospek tapi belum dapat booking lah. Tapi commission saya jual rumah yang dulu dah dapat.
dah dapat lagi lah kan. Ada lagi kan. Duit dah habis beli kereta. RM15,000 lah juga. Beli cash. Nak buat Grab ni kita nak seronok kan. Kita bukan nak pressure kan. Kalau kita stress ni jadi lain pula. Bila ada timbul masalah macam tadi Maxim tu kan. Bukanlah berjenis baran kan. Tapi kalau kita rasa ini satu ketidakadilan. Yalah saya tak tahu. Saya baru lagi lah kan. Baru 2 minggu. Saya tak layak lah nak apa kan. Nak perbesarkan isu. Jadi orang lama tu saya belum berkesempatan nak tengok video-video apa topik-topik pemandu Grab, e-hailing, Maxim semua tu. Yang tadi saya sempat dah tengok lah. Dia cerita pasal Grab turbo lah, apalah, strike lah. Oh, saya pada tu saya belum lagi lah nak masuk tahap tu. Dia orang area KL ni kan. Tapi saya dah merasa lah Grab KL macam mana back to back, macam mana Bukit Bintang tengah-tengah tu. Apa Sabtu malam Ahad dengan apa Grab yang 2 hari lepas yang siang tu yang ada apa area belakang Bukit Bintang Alo food market tu yang aduh kereta dah nak sampai tu, dah nak sampai destinasi merangkak pula. Jadi masa kita bertambah. Tapi passenger tak mau turun. Dia nak turun exactly kat tempat yang dia pin tu. Padahal boleh je dia sebagai pelancong kan. Benda sama lah nak menikmati. Okey,